Rasanya dah lama YG tak buat video senarai kan? Okay guys, macam ni. Korang ada bajet sekitar RM1,500. Lepas tu korang nak cari phone yang sesuai untuk mobile gaming. Atau dalam bahasa mudah dia tu, gaming phone. So, dalam video ni aku nak sharekan dekat korang model-model ataupun pilihan gaming phone yang berbaloi. Dah ada ataupun rasmi dekat dalam pasaran Malaysia. And yang paling penting sekali, ia dilancarkan dalam tahun 2025 ni juga. Jadi, tanpa membuang masa, let's go. First and foremost, kita mulakan dengan gaming phone yang paling obvious, Infinix GT30 Pro. Yang ini aku cakap dekat korang memang direka khas untuk para mobile gamers di luar sana. Macam sedang korang lihat, design dia memang lain macam. Siap dengan mecha style di bahagian panel belakang. Kalau kita letak GT30 Pro dengan Infinix GT20 Pro sebelah-sebelah, personally aku lebih prefer design dekat Infinix GT30 Pro yang baru ni. Sebab, tak tahu nak cakap macam ni, tapi bagi aku dia nampak lagi cantik dan juga kemas. Lepas tu, phone Infinix ni juga siap ada RGB lighting, bypass charger, game mode yang telah dipertingkatkan, and shoulder trigger bye. Ini aku cakap dekat korang memang dia akan bagi advantage kepada pengguna berbanding dengan player-player yang lain di mana phone diorang tu tak ada shoulder trigger. Contoh macam game FPS Free Fire, PUBG Mobile, COD Mobile and lain-lain. Dari segi spek, Infinix GT30 Pro ni dikuasakan dengan chip Dimensity 8350 Ultimate, storan UFS 4.0, screen AMOLED 144Hz, 2160Hz sampling rate, of course very responsive ketika korang mobile gaming. Antara features lain yang korang dapat kalau korang beli Infinix GT30 Pro ni adalah 3D vapor chamber, bateri 5500 mAh, charger 45W dan 30W wireless charging tau. Bayangkan, bawah 1,500 ada wireless charging. Macam kita semua tahu, Infinix GT30 Pro ni telah pun dilantik sebagai official device untuk MPL di Malaysia musim 16. So in term of credibility dalam mobile gaming memang dah terbukti. Phone kedua yang nak aku syorkan kepada korang adalah Realme 14 5G. Di luar nampak biasa tapi dalam dia boleh dikatakan padu jugalah. Untuk pengetahuan korang, ini adalah phone pertama yang menggunakan chip Snapdragon 6 Gen 4 yang baru. So far selama aku uji Realme 14 5G sebelum ni memang tak ada masalah. Performance pun smooth and kebanyakan mobile games dapat 60 FPS. Dengan tanda harga bawah RM1,300, korang akan dapat bateri 6,000 mAh. Besar tu. Rating IP69, charger 45W Super VOC, vapor chamber cooling system. And kalau Infinix tadi dia adalah official device untuk MPL, Realme 14 5G ni adalah official device untuk MAL Malaysia. Dekat phone Realme ni aku lihat select dia dekat bahagian kamera. Tapi kalau korang beli phone tu memang khas untuk mobile gaming, yes, sebab kamera tu korang boleh letak ke tepi. Yang ketiga, kita ada phone daripada Poco. Phone Poco ni aku lihat dari tahun lepas memang buat kerja gila. Korang bayangkanlah, untuk model Poco X7 Pro ni dia dikuasakan chip Dimensity 8400 Ultra. Memang cukup padu. Memori RAM LPDDR5X dengan storan UFS 4.0. Korang boleh bayangkan tak, konfigurasi spek macam tu berada dalam kelas harga bawah RM1,500. Selain tu juga, phone ni ada screen AMOLED 120Hz refresh rate, 3200 nit brightness, ada Dolby Vision dan juga HDR10+. So far dalam senarai ni, screen pada Poco X7 Pro adalah yang paling cantik sekali. And of course, lepas tu phone ni dia ada kapasiti bateri yang besar 6,000 mAh, 90W hypercharge dan rating IP68. Cumanya korang kena ingat satu benda, yang Poco X7 Pro ni dia tak ada vibe gaming sangat. Sebab dia tak ada trigger, RGB lighting dan lain-lain. Namun kadang-kadang setengah orang ni dia nakkan phone yang low profile tapi spek dia gempak. Betul tak? Gaming phone 2025 yang underrated, tak ramai yang kisah sangat, tapi dia memang layak untuk berada dalam video ni, iaitu Nubia Neo 3 GT. Macam yang sedang korang lihat, phone ni dia ada RGB, shoulder trigger, design yang garang dan penuh dengan estetik gaming. Selain tu juga, Nubia Neo 3 GT ni dikuasakan chip Unisoc T9100, RAM 12GB, storan 256GB, bateri 6,000 mAh dan juga pengecasan 80W. And of course, dia ada advanced cooling system, AI game space dan juga game mode yang boleh korang manfaatkan. Satu benda yang aku suka berbanding dengan Nubia Neo 3, phone ni dia tak guna screen LCD tetapi screen AMOLED. Yang ini memang aku suka, thumbs up. Cumanya chip Unisoc yang digunakan gaming phone Nubia ni tidak sepopular Qualcomm ataupun MediaTek lah. Namun korang jangan risau, untuk mainstream mobile games memang okey sangat. Alright, last but not least, ini adalah pilihan gaming phone terakhir untuk korang kat luar sana yang ada bajet RM1,500 dan ke atas, atau dalam bahasa mudah dia tu, willing to spend more. Ini dia iQOO Neo 10, model iQOO Neo yang pertama sekali masuk ke dalam pasaran Malaysia dan phone gaming yang paling mahal sekali harga dia dalam video ni. Tapi jangan fikir lain, hear me first. Setiap extra ringgit yang korang akan belanjakan untuk iQOO Neo 10 ni, aku jamin
pasti berbaloi. Sebab apa? So far ini adalah gaming phone yang paling berkuasa sekali dengan chip Snapdragon 8 Gen 4, bateri yang paling besar 7000 mAh, charger yang paling pantas 120W flash charge, super computing chip Q1, screen AMOLED 1.5K resolution, 144Hz refresh rate, gaming mode dan banyak lagi. Baiklah, macam mana guys? Kita telah pun sampai di penghujung video Scenarioizer kali ini. Yang mana satu jadi pilihan hati korang? Ke korang masih keliru? Kalau keliru, sini aku ringkaskan. Pertama sekali kita ada Infinix GT30 Pro. Memang pure gaming, ada RGB lighting, bypass charging, semuanya memang cukup. Yang kedua pula kita ada Realme 14 5G. Bateri besar, tahan lasat dan juga minimalis. Yang ketiga kita ada Poco X7 Pro. Dalam dia flagship, luar dia low profile. Yang keempat pula kita ada Nubia Neo 3 GT. Sebuah gaming phone yang rare tapi penuh dengan ciri gaming sebenar. Yang kelima kita ada iQOO Neo 10 yang paling power, paling mahal sekali dalam video ni, tetapi tetap berbaloi. Dan semua tu adalah pilihan gaming phone terbaru untuk korang kat luar sana. Pertimbangkan bagi bajet sekitar RM1,500 untuk tahun 2025. Dan ada satu benda yang aku nak ingatkan kepada korang, setiap phone dekat dalam video ni disusun secara rawak. Bukanlah phone tu berada di tangga pertama sebab dia yang paling berbaloi, dan bukanlah phone tu berada di tangga terakhir sebab dia yang paling kurang menarik. Okay? So sekarang ni apa yang korang perlu buat adalah tinggal pilih saja gaming phone yang manakah yang sesuai sekali mengikut keinginan dan juga penggunaan korang. Baiklah, seperti biasa korang bebas untuk like, komen, share dan juga subscribe. Tak ada sebarang pasangan daripada kami di Wiser, namun pastikan aku jumpa lagi korang dalam video Wiser yang seterusnya. Itu saja daripada aku, Firdaus. Assalamualaikum. Bye-bye.